10 anime paling popular di Malaysia. Kalau sebut je pasal anime, pasti ada satu atau dua siri yang buat kita teringat zaman dulu. Sama ada duduk depan TV setiap petang, hafal lagu tema atau tiru gaya watak kegemaran kita. Jadi hari ni, jom kita sembang pasal 10 anime paling popular yang memang legend dan tak lapuk di zaman. Mana tahu kan, ada yang bawa nostalgia atau mungkin buat korang jumpa anime baru. Nombor 10, Crayon Shin-chan. Kalau sebut Shin-chan, mesti ramai teringat budak 5 tahun yang suka buat hal dan selalu kena marah dengan mak dia, Miss Ai. Siri yang dicipta oleh Yoshito Sui ni mula diterbitkan sebagai manga pada tahun 1990 sebelum diadaptasi menjadi anime pada tahun 1992. Dengan perangai nakal, muka tak bersalah dan dialog spontan yang mencuit hati, Crayon Shin-chan memang hiburan ringan yang buat orang tak kering kursi. Nombor 9, Digimon. Dunia digital yang penuh dengan raksasa comel atau ganas. Itulah Digimon, dicipta oleh Akiyoshi Hongo. Siri ini pertama kali diperkenal pada tahun 1997 dan anime pertamanya, Digimon Adventure, yang disiarkan pada tahun 1999 oleh Toei Animation. Berbeza dengan Pokemon, Digimon lebih fokus pada cerita pengembaraan. Nombor 8, Detective Conan. Kalau suka teka-teki dan kes jenayah, Detective Conan memang pilihan terbaik. Siri yang dicipta oleh Kosho Ayomani mula diterbitkan pada tahun 1994 dan diadaptasi animenya bermula pada tahun 1996 oleh TMS Entertainment. Kisahnya tentang seorang detektif muda yang berbakat Shinichi Kudo yang tiba-tiba berubah menjadi budak kecil selepas diracun oleh organisasi misteri. Nombor 7, Ninja Hattori. Kalau dulu pertama-tama buka TV, mesti pernah terserempak dengan ninja comel yang selalu tolong budak sekolah biasa. Ninja Hattori ialah karya Fujiko Fujio. Sama macam Doraemon, anime ini disiarkan pada tahun 1981 oleh CE Animation. Kisahnya tentang Hattori Kanzo, seorang ninja kecil yang tinggal bersama Kenichi Mitsuba dan membantunya dalam kehidupan seharian. Nombor 6, Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan adalah kisah kehidupan harian seorang budak perempuan bernama Maruko yang nakal tapi comel. Dicipta oleh Momoko Sakura, manga ni mula diterbitkan pada tahun 1986 dan animenya mula disiarkan pada tahun 1990 oleh Nippon Animation. Nombor 5, Doraemon. Siapa tak kenal kucing robot dari masa depan ni? Doraemon dicipta oleh Fujiko F. Fujio dan mula diterbitkan pada tahun 1999 sebelum menjadi anime pada tahun 1979. Ceritanya tentang Nobita, budak pemalas dan selalu bergantung kepada Doraemon dan alat-alat canggih dari poket ajaibnya. Nombor 4 pula, Mobile Suit Gundam. Kalau sebut pasal robot gergasi, Mobile Suit Gundam adalah antara siri yang paling berpengaruh dalam genre mecha. Dicipta oleh Yoshiko Tomino dan diterbitkan oleh Sunrise pada tahun 1979. Anime ini memperkenalkan konsep robot realistik dalam peperangan, bukan sekadar alat yang kau suka-suka. Nombor 3, One Piece. Sebut saja One Piece, ramai terus teringat kepada Monkey D. Luffy dan impiannya untuk menjadi Raja Langit. Karya Ichiro Odani mula diterbitkan pada tahun 1997 dan adaptasi animenya bermula pada tahun 1999 oleh Toei Animation. Nombor 2, Naruto. Daripada seorang budak nakal yang tak disukai orang kampung, Naruto Uzumaki membuktikan bahawa impian boleh dicapai dengan usaha keras. Dicipta oleh Masashi Kishimoto, siri ini mula ditayangkan pada tahun 2002 oleh studio Pierrot dan terus menjadi salah satu anime ninja paling terkenal. Nombor 1 adalah Dragon Ball. Kalau sebut anime asli klasik, Dragon Ball pasti berada di tangga teratas. Dicipta oleh Akira Toriyama pada tahun 1984 dan diadaptasi menjadi anime pada tahun 1986 oleh Toei Animation. Siri ini mengisahkan perjalanan Son Goku mencari Dragon Ball, bola naga yang boleh menunaikan satu permintaan apabila dikumpulkan. Itulah dia 10 anime paling popular yang dah mencipta kenangan dan mencipta empat besar dalam dunia animasi. Dari asli yang mendebarkan hingga cerita yang menyentuh hati. Setiap satu ada keistimewaan tersendiri yang buat peminat tak pernah jemu. Mungkin ada yang dah lama korang tengok, mungkin juga ada yang buat korang rasa nak tengok semula. Apapun, anime sentiasa ada sesuatu untuk semua orang, tak kira umur, minat atau generasi.